cari rumah. Selamat datang ke Jalan Cari Rumah, di mana kita akan cari rumah-rumah yang ada dekat Malaysia ni untuk dijual. Dan ni kita menuju ke Banteng. Jam teruk man. Pukul apa sampai? Mana okey ya? Beritahu lah, saya boleh untuk saya itu okey. Dia cakap 3 ke atas. 3 ke atas maksudnya 3, 4 kan? Wait a minute. Asal ikut jalan ni? Memang ikut jalan ni? Dia jalan ni dekat. Yang lain lagi dekat. Jangan tahu. Itu hari yang kita ikut, pernah ikut jalan dalam. Jam. Situ sejam 20 minit. Jam 10. Sini dalam 8 minit. Jauh. Di alam sebalik mata dia panggil. Ni. Alright, dah sampai. Sekarang ni kita kat Jalan Merbah Kelabu. Aku rasa pernah pergi sini lah. Kau kan nanti kan? Yelah. Ni note tu. Ni bahagian dapur. Kebanyakan rumah dekat sini dah extend sampai belakang tau. Tengok bahagian belakang. Kalau asal dia, kalau korang tengok macam sebelah ni lah. Ni kalau ruang untuk nak basuh baju, ni tempat dia. Toilet nombor 3. Master bedroom. Mungkin walaupun ada pasir tempat, kalau kita nak buat tempat susah. Dia tengok masjid orang pula ada masjid yang orang jual tempat itu. Kalau pada 5 tahun tu tak kena aktiviti tu lah. Kayak apa tak ada. Ni ada banjir. Ada banjir banyak ni. Bersih tak ada. Guys, rumah ni freehold Malay Reserve. Kawasan Olak Rempit sebelah kita bergerak. So dah cerita tadi, rumah saiz dia 20x80. Yang panjang lah kalau korang tengok rumah tu. Ada 3 bilik dengan 2 bilik air. Jadi kita habis kat sini je. Jumpa next episode. Assalamualaikum.